Okay guys, so hari ni kita tak nak cerita pasal teknik, tapi ada satu benda yang wajib korang tahu, iaitu apa? Trading plan. Dalam dunia ni, dalam hidup ni, apa-apa kita nak buat, semua kita kena ada plan. Dia macam ni guys, saya bagi satu perumpamaan. Contoh, korang bawa kereta. Okay, korang bawa kereta, korang start enjin, korang keluar rumah, korang jalan. Jalan, korang tak tahu nak pergi mana. Sebab apa? Sebab tak ada plan. So, sama juga dengan trading. Kalau korang nak buat trading ni betul-betul sebagai korang punya bisnes, korang kena ada plan. So, mes ni saya nak tunjuk kat korang plan yang korang kena ada. Kalau korang tengok dekat atas ni, saya ada sertakan trading plan. Okay, so dekat sini, kalau korang baca daripada atas ni, trading plan ni, ini start bermula dengan equity $200. So, dekat sini, risk yang saya letak adalah 10 USD. Stop loss 30 pips. So, lot yang saya akan gunakan daripada $200 ni adalah 0.03. So bermaksud dekat sini risk yang saya sanggup ambil adalah 5%. So 5% untuk profit, 5% untuk loss. Korang kena ada plan macam ni, and korang kena ada jadual. So daripada week 1, week 2, week 3 dan week 4, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So total berapa yang korang profit, berapa balance yang korang ada, korang kena letak dekat dalam ni. Okay, so dekat dalam sini kalau korang tengok ada entry ni, ada TP1, TP2, TP3. Okay, kenapa ada ni? Sebab kadang-kadang ada setup korang yang dia pergi lebih jauh. So korang boleh dapat 50 pip ataupun korang boleh dapat lebih lagi, which is 100 pip. Dengan market sekarang tak mustahil untuk 100 pip. Kadang-kadang M1 pun boleh pergi 100 pip. Korang kena ada equity at least $200 dan hanya gunakan 5% sahaja daripada risk yang daripada modal korang tu. So dekat sini korang boleh tengok by monthly berapa yang korang gain, berapa yang korang loss. So dekat situ korang dah tahu dah apa yang korang perlu improve. Sebab apa? Sebab teknik saja tak mencukupi. Okay, and korang kena ada target. Target korang daily berapa. Contohlah, daily saya kat sini saya letak USD $10, weekly saya $50 dan monthly saya $200. So which is kat sini apa yang korang boleh tengok, saya target untuk 100% kan saya punya equity. So saya akan profit sama dengan equity saya. Ini target saya, tapi tak semestinya target ni kita akan achieve. Maybe kita akan achieve like 80%, 70% or 50%, or maybe loss. So kalau loss pada bulan tu tak apa, korang buat balik pada bulan yang baru. So ini benda ni, plan ni untuk nak disiplinkan korang, untuk tahu korang ni akan jadi consistent trader. So itu je yang saya nak share dengan korang. Sangat penting trading plan ni. Siapa yang buat ni, korang percaya cakap saya, dia akan jadi trader yang boleh sustain lama. Alright, so thank you.